pertama. Art berada di salah satu monumen bersejarah dan yang paling penting di Sarawak, Telaga Miri yang pertama. The Grand Old Lady mengeluarkan minyak pada 22 Disember 1910. Dan Grand Old Lady merupakan alatan menggerudi dan menghasilkan minyak yang pertama di Malaysia. Terletak bersebelahan The Grand Old Lady itu ada satu museum. Itu adalah Museum Petroleum. Jadi Art pun mengambil peluang untuk masuk ke museum tu dan lihat apa ada dekat dalam tu. Sebab Art ni memang tak tahu apa-apa pun pasal petroleum. Tapi bila Art masuk, macam-macam informasi ada dekat dalam tu. Bukan saja informasi, dia ada model menunjukkan pelantar minyak tu juga. Art tak pernah tengok sebelum ni. Dan kalau korang nak tahu, selain daripada minyak, beg plastik, ubat gigi, ubat-ubatan yang lain juga, semua dihasilkan daripada petroleum juga. Tak pernah tahu pun sebelum ni. Memang Art rasa bila masuk dalam tu, banyak ilmu yang Art dapat timba di situ. Memang itu adalah satu pengalaman yang sangat menarik untuk Art. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang petroleum, bolehlah korang datang ke museum ni yang terletak di Canada Hill, sebab banyak sangat informasi yang boleh korang pelajari. Koko Cabana ni merupakan tempat pelancongan yang terkenal di Bandar Miri dan wajib dikunjungi. Ialah dia sangat cantik dan ini juga adalah tempat yang terbaik untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. I memang suka kalau dapat tengok matahari terbenam dengan angin-angin sempur bahasa. Seronok rasa. Tapi cuaca pula tak mengizinkan. Tapi tak apa, sebab ketika Art berada di situ, Art dapat lihat rumah api kuda laut. Dan kalau korang nak tahu, di Bandar Miri ni memang penuh dengan monumen kuda laut disebabkan mereka adalah satu tempat yang terkenal dengan tempat menyelam. Di Sarawak ni ada cuba macam-macam makanan tradisional. Tetapi Art nak cuba makanan tradisional daripada masyarakat Melayu pula. Jadi Art pergi ke kedai bernama RB Catering dan berjumpa dengan pemiliknya iaitu Kak Ina, dan kita bersama-sama memasak nasi aruk tembuk masin. Bunyi dia memang dah nampak sedap kan? Bersama Art hari ni, Art ada Kak Ina, pemilik RB Catering. Kak Ina, apa khabar? Baik. Kak Ina, nak tanya hari ni Kak Ina nak masak apa? Kita hari ni buat nasi aruk tembuk, makanan khas orang Melayu Sarawak, especially orang Melayu Sarawak lah. Jadi nasi aruk ni rupa dia macam nasi goreng. Ikan terubuk tu pula memang terkenal di Sarawak dan hanya boleh didapati di Sarawak. Ikan terubuk masin tu. Dia kalau di Semenanjung kita panggil nasi goreng kemasin lah, tapi ini adalah keunikan Sarawak dan bersih Sarawak sendiri. Kalau nak buat nasi aruk memang perlu gunakan ikan tumbuk. Boleh juga kalau kita nak gunakan ikan tumbuk masin atau ikan lain pun boleh juga. Boleh juga. Nasi aruk ini dia tak bertelur dan kita juga tak letak sayur apa macam cili apa-apa kan. Kita cuma letak bawang dengan nasi putih tu. Okey, kita masukkan bawang. Bawang bakung dengan bawang merah. Bawang merah. Kalau kita nak guna ikan masin lain pun boleh juga. Kalau kita nak pakai ikan bilis, potong cili, potong bawang merah, limau dengan kicap pun boleh makan dengan ikan nasi aruk. Tapi bukan Sarawak lah kalau bukan nasi aruk tembuk masin. Tapi bahan yang Kak Ina gunakan seperti bawang merah, bawang holland, cili, ikan
ikan terbubuk masin juga, dan juga nasi. Okey, bawang dah naik bau, kita masukkan nasi. Proses dia memasak nasi itu bersama bawang-bawang tersebut untuk menaikkan lagi bau dia. Masa Kak Ina masak nasi tu, dah terliur tengok. Yelah, lapar kan masa tu? Bunyi lah lapar. Betul lah, memang berbeza dengan nasi goreng. Warna dia pun Agak pucat. warna dia agak pucat, tapi bau bawang yang Bau bawang. Jadi bila dah siap semua, Kak Ina dah letak ikan terbuk masin, cili tu dia dah letak kat tepi lah. Kalau nak makin pedas kan, boleh dia tambah cili tu. Dan potongan cili dan limau. Siap. Okey, siap. Nasi arok terbubuk masin. Tadi ada bermasak dengan Kak Ina menggunakan resepi dia yang turun-temurun. Bau dia daripada masa masak tadi, perut ada bunyi-bunyi. Tak sabar nak makan. Ikan terbubuk masin ni susah nak dapat. Kat Sarawak ni kenal kat sini. Bismillah. Bila rasa satu suap, terus teringat waktu dulu sebelum pergi sekolah, mak masak nasi goreng. Macam tu lah perasaan ketika makan. Tak pernah rasa ikan terbubuk ni. Sampai sini kenalah rasa. Adalah nama dia ikan terbubuk masin. Memang rasa masin, tapi bila dipadankan dengan nasi yang ringkas ni, yang mudah ni, cukup rasa. Bawang dia mewangikan nasi tu. Ada bawang bakong dengan bawang merah. Rasa dua-dua tu, kombinasi dia dengan ikan terbubuk ni selalu menelirakan. Rindu pula kat Mak. Nasi arok ni memang satu makanan yang penuh nostalgia. Makanan yang dia, rupa dia dan cara perbuatan dia mungkin lihat ringkas, tapi dia sangat unik dan sangat penting untuk masyarakat di Sarawak ni. Sedap betul. Suka. Jadi kalau korang kat luar sana teringin nak makan nasi arok terbubuk masin, bolehlah datang ke Bandar Miri.